Di tengah pekan Tanjung Tualang, Perak, bara warisan dari Jelebu kembali menyala, membangunkan nama yang makin dikenali, Ratu Sate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya berada di Ratu Sate Tanjung Tualang, Perak. Tempat ni bukan sekadar kedai sate, tapi juga kisah perjalanan yang panjang, yang mana dari kedai kecil sehinggalah restoran yang hebat yang kita tengok ni. Jadi, jom bersama saya meneroka resepi rahsia. Sebelum jadi restoran, Ratu Sate bermula di gerai kecil di Kampar. Pada tahun 2000, mereka memberanikan diri membuka restoran di zaman Covid melanda. Kini, lokasi asal mereka dijadikan kilang tempat segala proses dan penyediaan sate dilakukan. Resepi ini diwarisi sejak tahun 1941 oleh keluarga Abu Mansur di Jelebu, Negeri Sembilan, dan kini diteruskan oleh pewaris muda Ratu Aini atau lebih dikenali sebagai Ratu. Kalau tengok ni, semuanya dibakar dengan cukup sempurna. Baunya, tak sabar saya nak rasa. Lebih 34 jenis sate dihidangkan, dari ayam, daging, kambing hinggalah sate salmon dan wagyu. Tapi Ratu tahu, perniagaan ini tak boleh bergantung pada sate semata-mata. Idea beliau semakin berkembang. Bersama saya, Encik Farid, iaitu pengurus restoran Ratu Sate, 34 jenis sate. Soalannya, apakah sate yang paling tinggi permintaannya? Okey, di Ratu Sate ni, sate-sate yang kita ada 34 jenis. Antara yang tertinggi diminta oleh pelanggan-pelanggan yang datang ke Ratu Sate adalah sate tulang, nombor 1, sate landak, sate rusa, kambing dan arnab. Itu antara yang tertinggi sekali permintaan customer kita lah di Ratu Sate, 34 jenis sate. Terima kasih Encik. Sama. Kat sini bukan hanya ada sate saja, tapi ada mi bakso, ada nasi lemak pelbagai lauk, ada spaghetti, macam-macam ada. Kami peniaga kecil saja. Kami terima kasih kepada Ratu kerana bagi kami peluang untuk berniaga di sini. Dulu kita berniaga kecil-kecilan di tepi jalan, dan sekarang saya berasa gembira kerana dapat memanggil-manggil usahawan-usahawan yang lain untuk bersama-sama di dalam restoran Ratu Sate. So 34 jenis. So mana-mana yang nak dapatkan sate 34 jenis, boleh datang ke restoran kami di Ratu Sate Tanjung Tualang. Uish. Anda tidak perlu ke Indonesia untuk merasai sate Minang, sebab dekat restoran Ratu Sate ni dah ada sate Minang. Mari saya cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, di sini kita ada sate arnab, sate rusa, sate perut dan sate tulang. Anda pernah cuba sate arnab? Bismillah. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Dan selamat menjamu selera di Ratu Sate.